Tu. Sampai ke atas sana tu. Tu atas tu. Nak macet je lah. Tak mohon lah. Ini saya dah bukan untuk beginner tu. Memang tuliskan untuk beginner. Dia macam pulai. Tapi pulai besi batu. Ni besi tanah. Tengok ni. Tangga. Akan melalui tangga. Tengok kita ha. Tangga tu tengok. Tangga. Ui. Ni bukan untuk beginner ke. Gila dia. Tu, pacak gila. Tak logik. Sudah daripada awal sampai habis. Tak ada yang rata tu. Betul-betul nampak. Wih, sini betul-betul climbing tu. Ni bukan hiking dah. Okey, tengok ni tali. Tinggi tu. Nampak? Sampai atas. Ya, tengah rekod. Okey dah. Okey. Ready eh? Dah berada di puncak. Lepas kita bang. Alhamdulillah. Orang pertama. Orang pertama. Seorang tengah injet. So kita kena tunggu sekejap. Tu tengok tu. Tu nak kena jalan situ, pusing sana, nak naik sini, tu pun tak apa jauh. Bang. Makin lama makin cabar tu. Sama aku gini aku nak tengok orang ya. Tu. Oi, nampak ni. Tu. Situ trek-trek dia. Wih tadi. Hai geng. Hari ni kita nak hiking ke Gunung Fakir Terbang kat Pedu. So sekarang ni saya daripada Sungai Petani naik KTM. Kita nak sekarang ni kita nak pergi naik ferry. Kita nak menuju ke Georgetown. Kita nak ajak Iris. Kali ni kita trip dengan Iris sekali. Sebelum ni kita waktu apa? Sebelum ni pergi mana? Sebelum kita pergi Gunung Alai. Sekali dengan Iris first time. Ni second time. Dia ajak sekali pergi untuk training untuk Fakir Terbang pula. So jom, let's go. Ni nak pergi ambil dia, teman dia daripada Georgetown. Sekejap kita akan patah balik naik KTM menuju Sungai ni. Kita akan kapur terus gerak ke Gunung Fakir Terbang malam ni. Jom, let's go. Sekarang ni dah sampai kat Georgetown. Buat turun dari ferry tadi kan. Tapi Airil duduk daripada Escape Penang tu. Dia tengah naik Grab. So tengah tunggu dia lagi. Dah kena sidai dah ni. So tunggu je lah. Lala tu kita minum je lah ayak dulu. Sebab tunggu. Tapi kalau Airil kata nak makan dulu sekejap lagi, kita makan dulu. Okey, tu Airil sampai dah. Siap betul, lama betul tunggu. Okey tak? Ha? Nak minum air dulu? Ya. Oh, kesian lah air ni. Karut-karut. Bye-bye sikit ni. Okey. Habis. Sorry ya. Mana habiskan tu? Aku tahu hang Ni pun sama penat. punya weh. Jom let's go. Lama gila duk tunggu dia. Jom, sekarang ni kami nak gerak terus. Aku tak suka tengok aku pakai apa. Tengoklah aku pakai apa. Yelah, macam mana? Aku nak tukar je lagi. Okey, jom. Sekejap, sekarang kita nak gerak dulu kan? Nak gerak terus macam mana? Nak terus lah. Aku kasih Okey, tak pakai. jom. Sekarang ni kami nak gerak terus. Sekarang ni Pergi. kena pergi cari tandas ataupun kena naik ferry untuk tukar outfit yang ada. Okey, jom. Sekarang kami tergerak ke ferry sebab kami terkejar-kejar. Sekarang dah pukul berapa kan ni? Kan pukul 4. So kami terkejar-kejar nak terus ke naik KTM ke SP dulu, lepas tu baru kita tahu buat kapur tu. Jom, let's go.
Well. Hello, bye. Satu, dua, tiga. Jauh. Boleh tak? Baru, dua. Okay. Number 3, Realty Batu. No. Dah sampai dah. Sampai dah Wani. Ni. Wani sangat lambat. Di sidai pula. Aduh. Lambat Wani. Ish. Problem tu. Kalau tak, Letih tunggu Wani. Untuk pengetahuan Aku pun dah cakap Wani dah, ni duit habis. kau air lah. So jangan sama. Depa bermuhrim. mana adik Ni adik ni kau ajak nak pergi ambil. Aku Adik cek sahabat asal. Kita nak on the way pergi ambil depa. kami Nak pergi ambil dia dulu ke macam mana? Tak. Ni dah ambil dah. Adik saya Midam. Kita follow sekali hiking nak buat kapur buat orang sekali dengan Irene. Dengan Wani. Ni kami nak pergi kami nak pergi lah, kami nak makan dulu. tolong nanti tolong puji dia cantik lah sebab kami tumpang dia. Kalau tidak kami kena jalan kaki. So puji je dia. Okey, cut. So, don't hit my line, I don't need that. Don't tell me why, I don't need that. Don't tell me I'm fine, I don't need that. Don't just lie to lie, I don't need that. I don't need that, I don't need that. Cause I'm way too high and I don't need that. Said you're sorry, but I need to take a second to look through my messages cause I know you didn't. Okey. Ni sekarang kami dah prepare barang semua dah siap dah. Ni hari ni saya akan bawa Bagi dia mungkin 18 kilo, mungkin 20, mungkin 16, tengok macam tu. Ni air pun dah siap. Ada ke? Cantik. 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 Lepas tu Mikdam, tunjuk sikit outfit hari ni, outfit running. Okey, mantap. So ni kita tengah sambil siap-siap sambil tunggu kan, sebab kita stay awal lagi pukul 9. Patutnya kumpul pun pukul 11, sendek pukul 12 baru gerak. So kita prepare je lah mana boleh siap tu. Okey, jumpa sekejap lagi sambungan pada Bulletin TV3. Ini dia. Okey, jom. Sekarang ni kita tengah konvoi. Mana? Boleh? Konvoi ke JT. Tak tahu ke JT ke pergi ke 4-wheel ke. Kita tak tahu lagi apa dia punya keputusan. So jom. Let's go lah, kita pergi. Dah. Let's go. Let's go guys. Okay. Sebenarnya sekarang ni kita dah sampai. Mungkin ni kat midpoint ke, tapi tak tahu lepas ni nak turun ke naik ferry ke JT ke ataupun naik 4-wheel. Sebab kami pun tak tahu utusan yang betul dia. Nampak tak ni? Okay, jom let's go. Ni sekarang ni semua baru sampai. Aduh. Allah. Tengok ni. Nampak pula barang tu ya? Yalah, naik kita. Semua dah masuk parking.
Jom, let's go. Ini lebih kurang dalam 7 kilometer. Naik 2.5 dan selebihnya turun lah. Okay. So kita anggaran sampai ke puncak lebih kurang dalam 2 jam lah. 2 jam lebih. 2 jam lebih lah. Jari sikit, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni kita dah habis mamak. Sekarang kita nak ke naik 4-wheel. Untuk ke ni naik 4-wheel ke JT kan? Ya. Naik 4-wheel ke JT. Nak pergi tanda, boleh pergi tanda belakang. Jom. Ni contoh 4-wheel dia naik. Ni kita akan naik 2 trip. Dekat tengok lah. Apa nak malu? Apa nak pergi sekali? Siapa nak naik tu? Laki. Sini. Kami satu grup. Oh, tak nak. Tak apa, lagi kumpul sana kau. Ya. Tak kita kumpul sana balik. Dia tak naik tu. Kumpul sana lagi. Mari tunggu kat sana. Berapa orang boleh naik? Jom. Ni 13. 13 orang. Dah berapa orang tu? Tunggu bang. Sabar. Masuk. Pilih lampu dulu. Jom sekali. Boleh, mari jom. Pedek boleh masuk. Depan 4 orang. Masuk depan. Okey. Kita dah naik. Naik 4-wheel. Jalan. Hai, Anyo. Oh, macam kenapa jadi macam tu? Jom. Okey. Ni berapa orang ni? Berapa kira? Bang, nasib baik tak gerak. Kalau gerak macam tu ni. Okey. Ni berapa orang? Belakang berapa orang? Siap. Dam 3, 4, 5, 6, 9. 10. 10. 10 kita. Jom, let's go. Naik 4-wheel jom. Nak gerak. Kita ke naik trip pertama. Semua kumpul. Mana ni lah? Masuk lah. Jalan. Okey, macam tu. Tiba-tiba geruk tu. Tanjak pukul. Jaga. Pokok banyak tunduk sikit. Boleh pun. Weh. Hang nak rendah sikit. Risau gila. Ya. Betul ya? Aku Terdiam kenapa tu? Gila susah tu. Boleh tahan tu. Pegang aku. Ini dah macam ni. Ini dah macam tu. Kaleng-kaleng. Tak ada naik kerana. Tu. Dah macam training kaki kan. Silap omak awal. Ni omak dah ni. Ni kita tengok omak ni. Wih, serius tak bohong. Wih, ni dah. Wih, macam apa? Oh, bukan kaleng kan. Wih. Okey deh. Bontot hilang tak? Sakit. Wih, boleh tahan tu. Duduk belakang. Siuk. Kami je yang selesa kat depan. Aduh. Semua singgah semua ni. Apa dah? Kaki dah cramp dah tu. Aduh. Jangan. Sini, sakit. Kami bawa. Ai sakit. Mai Bawa bontot sampai sakit. bapak. Okey. Sekarang ni kita kena sidai je. Dia tu Lagi satu trip. tengah tunggu lagi satu trip lagi. Sebab naik satu 4-wheel ya. So pergi sidai ya. Pergi sidai ya. Kira-kira. Nampak Okey. muka tu. Ya, boleh tengok bontot saya tengah sakit sekarang. Dah sampai dah trip kedua. Woi, Mana orang? Macam nak naik. oh ya tidak. Okey. Trip kedua dah sampai. Jom. Let's go. Meh. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tengah?
Ikut. Sampai 152 152 kita nak mula hiking. Jom, let's go. Dia buat barang air dia. Barang air dia barang sebenarnya ni. Baru je nak open. Tu pacak. Baru. Baru ke? Pacak tu. Bagi salam tu. Aku rasa jalan ni tak boleh pakai bani. Wani, bulak Wani. Wani, ke depan, bagi Wani ke depan. Wani, gini. Wani duduk. Kami tak bisa, kalau kami sini kan kami jauh sangat. Aku macam bisa boleh ya? Tak, anggap. Tak apa. Lihat dia kau dia. Okey. Wait. Oh, yes. Ambil lampu ni shoot kat. Hah? Shoot aku. Lampu. Lin. Oh. Okey. 2 km. Pakai terbang. Dah okey dah? Ha? Mari cakap, ada. Mari. Ya. Ini ke mana? Ha? Hanya buat sendiri tau. Tak boleh tak ya? Tak boleh stop. Sekarang kita rest dulu. Kita gerak dulu. Tadi rehat sekejap. Ni kita gerak ke checkpoint 1 terus. Let's go. Dah ke Dam? Ini okey ni? Okey. Dah okey dah? Okey. 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 Tengok ni. Puncak je. Dari sini sampai ke atas. Tadi dia mula tadi. Macak. Memuncak. Bapak. Masa ada step. Takkan sampai depan hidung. Weh, macak gila. Tengok tu. Tengok Ya. Aduh. Tu. Sampai ke atas sana tu. Tu atas tu. Tengok ni macak gila. Tak mohon Ini saya dah bukan untuk beginner tu. Bukan untuk beginner. Dia macam pulai. Tapi pulai besi batu. Ni besi tanah. Bang. Jalan. Tengok. Weh, macam weh. Serius. Ay, mahal. Oh. Mana okey ni? Okey. Ray okey Ray? Tak okey. Wani tak okey sebenarnya. Okey. Fighting mana? Ingat untuk keluarga hang ni. Ni okey ni. Aku okey tapi ni apa dia? Apa yang banyak sangat ni? Semua apa ni? Sekarang kita Lebih sikit. rest dulu. Kita tunggu dulu. Take ke bawah. Ya. Ah, Naik dam kat situ.
Tunggu Tak boleh duduk. bawahnya. Belakang ada yang berhenti. Kita rehat dulu. Ada. Sini ada berapa CP bang? Ada berapa CP? Sini. 3. Tapi yang paling jauh CP 1. CP 1 paling jauh Okey. Cuba dia. Dia takut aku. Enggak. Kaki aku yang tak aman ni. Okey. Weh. Video kan? Okay, Wani show video. Wani, saya bagi 10 kata-kata. No. Okey, cukup. No. Sekian, terima kasih. Repeat. Adam dia laju ke depan hang tu. Macam mana okey tak okey? Ha? Okey saja. Kau fokus saja? Hari tu lah. Ha. Okey For sure Cantik tak? Dah cukup. Cukup. Ni kita dah habis rehat. Sekejap sebentar tunggu orang belakang. Kita nak tergerak terus ke checkpoint 1. Let's go. Sebab antara starting point ke checkpoint 1 paling jauh. So ni dia tadi tak sampai berapa kali rehat dah. Rehat sambung. Ha? Tak boleh tu, terlalu laju tu pace aku. Baik. Sombong amat sih. Okey baik. Kalau tu tak apa. Ada kena pace 10. Tak ada pace sebelah merangkak. Okey. Jauh okey. Atau beg ni macam nak terbuka je cak. Kan tengah shoot. Dia tali Tengah buat video. dekat bawah dekat. Okey, ha. Pace sebelah okey. Okey, ijaz lepas. Okey deh. Bagi sikit 18 kata-kata. Semua okey, beg ni kerja nak terjabut tau. Okey, cantik. Cantik. Okey, sila teruskan. Satu ke belakang. Okey. Saya sila tafadhal bila pulang aku tazakarun. Kau nampak? Bila goncang dia nak Siapa? Kau tengok pacak patah. tak relax tau. Okey, tak relax. Okay, let's go. Let's go. Tunjuk sikit. Tengok. Jangan Pacak weh. Tak bohong weh. tak apa. Ini bukan video gimmick Apa? Hiking friendly. Tu. Depan tu ada tangga. Nampak tu? Ha, tangga buluh tu bang. Ke besi kan? Aduh. Lagi ya. Speed lah. Hop. Apa yang berlaku? Aman. Aman. Tengok ni. Tangga. Ikut dia. Takkan melalui tangga. Momen je. Tengok kita ha. Tangga tu tengok. Tangga. Ui. Ni bukan untuk beginner ke. Bismillah. Nampak kan kami dia ada ni. Kaki apa ni. Pacak kau ah. Cik. Ni, bitik rapat dengan dado. Ni kurang je ni. Ui. Ya, aku dah kat tangga. Belakang tu jaga tidur aku lah. Di mana tu? Oh, sedapnya angin. Ambil. Patut sejuk pun jadi ada ni. Tumpang. Sorry ganggu. Ya. Kau nak cipi satu dah. CP satu belum lagi. Sikit nak Cipi sampai. satu jadi cipi satu pergi cipi dulu kau bawa. 3 minit ni. Satu jauh lagi. Ini kena banyak tali. Kena banyak Oi, dia banyak tali pula. boleh ya. Jom, Belah let's go. kanan ni tebing, hati-hati. Tebing maut. Boleh Ni, lipat dulu boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Tengok step ha. Go dek ya go. Let's go. Bismillah. Apa-apa pun mulakan dengan bismillah. Tak ada orang lah. Terus. Ke CP1 berapa lama lagi bang? Saya pergi dekat atas ni. Atas ni je? Oh okey. Nak sampai dah. CP1 atas ni je. Okey. Good news right? Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Kawasan bahaya sikit eh. Sini bang. Ni ada kawasan climbing ni. Uish. Ni bahaya. Allah Akbar. Ada apa binatang gigit. Ada sikit. Ada binatang gigit. Tu. Dah apa kat batu ni? CP1. Jom CP1 jom. Uish. Depan ni kena meniti tepi batu tu lah, hati-hati. Oh, Tali tak ada atas ni. aduh. Kan bang. Bismillah. Akhirnya sampai CP1 studio checkpoint 1 setelah tu tengok bawah. Tak tahu dalam video nampak tinggi kita, tapi kat sini memang wow, memang satu point ke CP1 memang tinggi gila dan jauh. Mana ke? Sini. Jaga. Ni. Itu tak ada. Tak boleh, tak kuat dah. Apa? Budak. Batang kali tu ke. Okey. Takut hantar pol ni kaya terbang. Jaga. CP1 ke berapa kita? Ni yang 2.40. trek. Sini susah sikit. Kalau boleh ke kiri. Mari. Handphone. Hai. Siapa tahu yang baju merah depan ni? Oi, bujang. Oi. Bujang Ni ni. yang belakang ambil kiri ya. Yang ambil trek pacak ambil kiri belakang. Nak flash ke apa? Flash kan? Tak payah flare. Guna lampu hang. Ke? Oh sorry. Belakang ambil Sorry, kiri. Tu Kiri lepas lampu hang. tali. Lepas tali ambil kiri tu. Ha. Bagi lampu hang tak dalam muka aku. Nampak perut tu buncit tak? Tak ada produk tadi buat apa dah tu? Dah, kalau buncit aku nak kepih. Okey, satu. Okey. Okey, sekejap sabar. Yang Okey, lepas tali satu, tu ambil kiri dua, tu. tiga. Sebab Ni kita habis di CP1. Sekejap tu gerak terus ke CP2. Oh ni yang boleh tinggal orang no? Sebab aku tak lagi nampak lidah aku. Oh ya ke? Tengok. Jom, let's go. Gerak terus. Berhenti tadi berapa minit. Lama kat berhenti ni. 10 minit tadi ya. Mana?
teruskan perjalanan. Ni belakang naik dam, airnya kat bawah lagi, so kita teruskan dulu. Kali ni kita main pace slow je, tak perlu terkejar-kejar. Memang kamu ada kaki. CP2 ke bang? Oh ya, alhamdulillah. Sampai dah. CP2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Alright. Batu hampa. Checkpoint 2. Pukul 3, 8 minit. Mana ni? Tunjuk aku. Mana ke? Aku berjaya sampai. Bagus. Selevel dengan hang. Ya. Cuma berat kita lain ke? Ya. Dam okey. Mikdam jadi sweeper untuk Wani. Dahsyat lah. Mikdam menjaga Wani. Cepat. Kami kena Hei, bergila-gila. Bujang. Sana. Kena jaga. Hei. Sabar tak habis. Aku tak habis cakap lagi. Aduh. Oh. Dekat tu. Okey. Butuh lampu. Sekejap. Lampu hang. Okey Dam. Hantarlah. Tengok. Okey cakap lah. Lagi. Ke kiri. Perut. Ke kiri. Bukan perut tu masalah hang tu. Aku tak boleh buat apa tu. Hang abang dah nampak perut. Aku boleh Ni. naik je. Lagi perut. Tak elok dah perut aku. Orang nak pergi nampak perut. Kempeh. Tahan nafas. Dekat sini. Sekejap. Abang pukul ke atas. Kena ke atas. Ya, sabar. Okey. 1, 2, 3. 1, 2. Okeylah. Dia ni dapat kat kepingan lawa. Hai. Oh ni cantik lah. Tak, aku malas tu. Aku tak suka orang puji aku. Tak gambar cantik. Aku tak nak takat gambar Ani ni. tak gambar aku cepat. Oh ya ke? Betul-betul tak gambar aku lah. Itulah hamai tu belah tu. Okay. Bye. Bye. Love you, okay? Elok-eloklah. Sorry. Tak ada. Gambar hang takkan ada seorang. Mesti ada aku ni. Tutup lah lampu. Jom. Ni dah habis rehat kat checkpoint 2. Kita nak terus gerak ke checkpoint 3. Checkpoint 2 ke checkpoint 3. Setengah jam je. Jom, let's go. Let's go guys. Dam. Let's go. Dia buat belakang sekali ke? Ke tak buat. Okay. Aire. Ni Ija. Let's go. Okay. Tengok kat YouTube ke? Macam biasa. Ni. Hamnya ni. Tali. Ni. Tengah tebang pokok sikit-sikit. Sebab sini orang tak masuk sini kat 2 bulan lah. So jalan dia dah agak bersemak. Jadi macam nak kena explore balik lah setiap laluan ni. Jom. Let's go. Checkpoint 3. Come on guys. Sikit lagi. Ya, cakap lah baru buat jalan baru. Buat tu. Pacak gila sampai atas. Kita tengok. Ni mungkin dalam kamera tak nampak pacak. Kita pacak. Sat lagi. Kat atas lagi. Kita akan jumpa yang lagi pacak yang guna tali. Sekejap, jom, let's go. Kita try pergi ke tempat tu. Sekejap, tengok sekejap. Let's go. Nampak track dia tu. Macet tinggi tu. Jom, let's go. Kita try and error. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati sini ada duri. Aduh. Dia susah dia sebab bawa load kan. Ni first time kita bawa load yang banyak. Sebelum ni bawa load sikit je. Sebelum ni paling banyak 7-8 kilo. Sekarang kita bawa berbelah kilo ni. So dia akan struggle sikit. Nampak tu. Pacak tu sampai atas. Bismillahirrahmanirrahim. Gila dia. Mana dia ni?
Tu, pacak gila. Tak ada wujud. Sudah batu walaupun ketinggian dia 500 lebih je, tak sampai 600. Tapi dia punya pacak dia, sure memang bukan untuk begini lah. Allah Akbar. Ni, okey. Tengok ni tali. Tinggi tu. Nampak? Sampai atas. Ya, tengah rekod. Okey dah. Okey. Ready eh? Lampu tala, lampu tala. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Aku macam ngeri lah. Tapi aku nak pergi dulu. Tapi aku takut. Abu, okey tak Abu? Boleh weh. Go. Go ni go. Boleh. Dah belum dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Cek dah. Dah. Sampai depan ni nampak step lah. Kanan. Kanan. Step kanan. Spiderman. Okey. Agak mencabar. Bagus. Lepas ni, selepas ni, sepatu dulu pula, sebab panjat tadi. Tadi. Banyak-banyak gunung yang ini yang teruk ni. Ha? Ini belum aku naik pulai lagi. Belum naik bulan? Ha. Okey tu. Kalau boleh naik ni boleh naik bulan. Okey, kalau cakap itu okey. Okey. Dah okey eh. Lepas ni pergi naik bulan warni eh. Okey, jom dah. Jadi sweeper warni ke. Kita pergi dua. Jangan Okey. bawa depa dah. Bagus. Depa tak function dah. Sekejap tunggu air pula. Sekok lagi. Berak, air lambat sangat. So, dah rehat tadi kita gerak terus. Kita ni tak nampak kelibat langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pun berselawat tu. Semoga semua dia memudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Main tali lagi, tali. Ni tebing. Dah ni pula. Memacak lagi tu. Hai, nikmat apakah ini? Jom, let's go.
Aduh. Macam tu. Sudah daripada awal sampai habis. Tak di yang rata tu. Betul-betul nampak. Wih, sini betul-betul climbing tu. Ni bukan hiking dah. Okey ke, Dut? Siapa? Of course. Tengok tu. Tak payah. Tanya waktu CP1. CP3 tak ada function dah. Betul, ya. Hari ni ke malam. Benar. Buat dia hide tak apa? Tengok sampai mana. Wah. CP3 dah kah? CP3. Alhamdulillah. Wih. Gua kambing. CP3. Ni. CP. Gua kambing checkpoint 3. Oh, tengok. Kawasan. Pukul 4 dah ni. Yep. Lebih kurang. Okey tak? Okey tak? Nak tengok. Bukan dia lain sikit banyak. Okey, satu lagi. Maksudnya tak okey lah tu. Cuma cara halusnya. Tak. Dia sini. Nak tolak sebab tak kenal. Yomi. Kalau kami kenal dah. Okey lah. Ya, okey baik. Habis rehat, jom let's go di CP3. Nak gerak ke puncak. Ni habis dah. Habis foto, habis rehat, jom let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku nak belagak sekarang boleh tak? Boleh. Dari sini ke puncak 15 20 orang. Amal. Ya. Dari sini ke puncak 20 ke ah. Ingatkan dari tadi itu 20. Jom 20 minit lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Puncak tipu. Sepadan Thailand. Thailand. Wah, ni puncak. Sepadan. Oh. Tengok ni. Oh ni batu sepadan. Malaysia, Thailand. Wow. Kita sampai dah puncak tipu. Jom. Abu dia. Ha? Let's go. Mana okey mana? Ni sampai dah puncak tipu. Puncak tipu. Sepadan Thailand. Wah. Kalau pijak belah tu je kena pasport lah. Ya, aku nak pijak. IC mana? Pecah batu nak pijak. Wah. Aku dah bukan Thailand. Belakang tu tebing. Kak kum kak. Mana belakang tu tebing. Jom. Nak gerak ke puncak. Daripada puncak tipu. Itu. Ni dah bersemak samun sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Yang penting Wani mampu pergi. Okey. Yang penting Wani strong ha. Sampai. Ni macam alhamdulillah. Yeay, kita orang pertama sampai. Sumpahlah. Woo! Wani kita orang pertama sampai. Tengok. Walaupun buat load hari ni. Tembok besar dekat depan. Mana? Jom. Kita kat sini dulu. Medan, jom Medan. Jom. Ni tu, pegang tu, pegang. Dia bawa ah. Ha ni, pegang. Tengok. Ha tunjuk ah. Oh, cantik. Okey, apa dulu? Okey. Jom. Dapat puncak dah alhamdulillah.
Pukul berapa kita sampai? Pukul 4.20. 4.20. Alhamdulillah. Kita sampai. Walaupun hari ni 4.20 bawa sampai tu. kita bawa load hari ni. Tapi alhamdulillah Sumpah aku bangga. kita dapat. Salah kita orang pertama. Sumpah Alhamdulillah. aku boleh riak. Ya. Masuk Sekejap ni kita dah ambil puncak dah. Cuma ni nak pergi ke apa? Tempat tidur. Apa? Signboard besar. Lagi kat signboard besar ni. Jom. Sampai dah alhamdulillah. Tempat 20. Sampai dah. Wah, alhamdulillah ni. Tanya anda berada di puncak tempat kita bang. Alhamdulillah. Orang pertama. Orang pertama. Midam. Cepat. Alhamdulillah. Madam padu madam. Dah lah first time. Ni tidur kat sini bang. Oh, tengah ni Alhamdulillah. Situ boleh kot. Ni sini. Yang kita sampai 5 orang. Ni kau. Guide semua. Mana? Dah ada periuk kita boleh guna tu. Kita dalam sini. Oh, situ bersih. Ni belah dalam ni bersih. Ni bersih. Oh, ni besar lagi. Oi, ni elok. Kita ambil ujung-ujung sikit lah. Sebab kita nak masak-masak. Oh, ni ada tali ni. Mesti ada orang ni buat ni. Masak-masak. Sini. Tu ada campus orang tu. Ni mana ni? Sini. Tapi ni tengah sangat. Inilah. Sini betul ya? Tak nak sini? Ni hantar balik lah. Sini. Hantar balik situ. Tak ada. Okay, jom. Tadi dapat video dah kan? Dah. Tengah rekod aku kan? Merah. Merah. Lihat. Okay. Alhamdulillah. Jom. Alhamdulillah. Sekarang kita nak buat tempat tidur. Ni aku kan nak bentang panjang ni. Tak apa lah. Okey ya? Confirm Tak okey. okay. Sini. Ni dari sini ke sini. Pendek sangat. Ni kita buat dari sini ke sana. Okey. Sekejap. Ni tak ganggu ke? Sekejap sana. Okey lah. Kita nak sangkut. Sini. Aku pegang dulu. Memang. Jangan tolak kat aku. Okey, jom let's go. Sekejap. Alhamdulillah. Tutup apa tu? Walaupun bawa load ni nampak ni. Cuba kita tahu ni dah sampai puncak. 15-14 kilo. Kita nak bangga tu. Alhamdulillah kita sampai nombor 1 sama. Nak riak kan tu Nombor 1 Wani. Sampai anak cucu Wani nombor 1. Sampai anak cucu aku cakap ni. Hai anak cucu. Air lagi tu? Aku anak cucu cicit. Belum. Oh, ingatkan saya tu. Tu aku sebiji sangat. Jom, sekejap. Minum, pasang tripod. Sekejap, sabar. Okey. Boleh. Mai. Tak perlu. Bukan, maksudnya dia boleh. Oh, kaki dekat air dia lah. Itulah aku cakap kaki dekat dia. Ingat? Report apa dekat dia? Kat belakang. Mana? Macam ni jom, balik. Ya. Yang penting kita nak solat. Ni kami dah siap. Siap set up dah semua. Tengok ni. Sekarang ni okey. Kita tengok apa. Sekejap. Pusing sikit. Sebab Wani Okey. tadi kita jumpa Ni. bau tu. Idam buka sikit. Tu Mek dah tidur. Sakit mata aku. Ni ada Airin. Air yang comel. Kat belah sana ada Wani.
Lepas tu Wani kakak Iris. So ada muhrim ada dua. So apa lagi? Bebek kita kat sini. Sekejap lagi kita ada buat makan. Sekejap lagi baru kita masak sekejap lagi. baru. Ija sepupu Wani. Wani adik-beradik dengan apa? Iris. Jadi so depa ada muhrim so okey je. Sana ada orang dah set up tempat tidur semua. Okey, jom kita tidur. Sebab sekarang baru pukul 4.30 macam tu. Kaki aku sikit tak sampai. Let's go. Bye. Mana? Masih tak sampai. Kita rekod dulu. Boleh aku letak macam ni? Dia mengeluh. Boleh. Mengeluh kaki dia tak sampai panjang sangat. Tengok ni. Ni sambung balik video. Tak jadi tidur. Ni dalam ni. Ada sekarang ada barang Frozen. Dalam beg tu. Berat sangat. Beg benda ni yang buatkan berat. Yang jadikan 14-15 kilo benda ni. Barang Frozen. Sekejap lagi kita tunjuk. Ni sekarang apa? Kita nak buat untuk barang tidur. Hai guys. Belum. Dah record ke? Dah. Okay. Ni kita belakang sikit. Sebab aku tak pernah berlengkung, so aku tak perlukan benda tu. Okay, that's good for you. Bukan rusak dengkur. Dia buatkan tidur lena, faham? Sebab dia buka macam ni. Saya tak bohong. Let's try. Sebab aku pun tak tengkur. Faham? Tapi benda tu membantu. Okay, kita boleh try. Okay guys. Ini ada baju untuk tukar lagi. I think I want to. Ni beli kat Uniqlo saya. Adam sini masuk sekali. Kita Bukan lagi satu mana? Ada satu lagi. Ada lagi. Saya tak bohong. Sebelum ni Wani suka. Ni tak sebenarnya. Bukan Wani yang suka kan. Dalam. Asal dia ada. Yang masa Kita bagi try. Nak try bagi Syaril. Bagi Syaril dengan Wani pakai. Macam mana tu? Okay. Sebagai adik Iris, saya akan bermanja sikit. Okay, abang yang dia pertama tolong pasang benda ni. Okay. Okay, mushroom. Bodoh. Tu jangan Bukan. bodoh kau. Okeylah. Ni untuk ni kalau kebas kaki. Bongok tak? Tak payahlah. Bongok lah. For safety. Terkejut aku tengok tu. Ni yang bising. Ni apa? Untuk ni untuk buka hidung supaya tak dengkur. So Wani nak benda ni. Sebab dia takut dengkur. Tapi sebenarnya tak mesti dengkur, tapi dia tidur biasa sebab dia buka hidung. Ada berapa? Banyak lagi. Aku baru guna satu. Let's try. Okay. Kita try. Kita share. Okay, meh. Weh, aku tak nak pakai dekat aku sama kau. Slipper ceritanya. Ada apa? Lupa. Ambil. Lagi yang tidur, dia terbuka. Dah nak dah. Okay, nampak macam sikit. Nampak? Tiba-tiba sikit. Nah, Wani, bagi Wani sini. Nampak ni. Macam dah pakai dia. Ni nampak? Tengok Syaril pakai ni. Tak nampak. Nampak ni. Tak pagi kau dah pula. Belah mana? Belah ni ke belah ni? Dia sebenarnya untuk tidur kalau nanti. Tak nampak lah. Gelap. Oh tak, bapak dia. Bapak dia muka dia minyak gila. Tak lekat bai. Ambil tisu basah ni. Tisu muka. Wani. Orang nak tidur. Oh, ya. Ni guna tisu basah aku. Tisu lap. Aku pakai pelik ke betul? Betul. Okay, betul. Aku dah fikir aku pakai apa betul betul balik. Rakamlah aku sekali weh. Okay. Okey. Sekejap. Bagi kami settle kami dulu. Dia macam ni supaya tidur lena. Okey. Bagus. Weh, ada ni. Ambil tisu basah ni. Untuk Wani duk. Kenapa dah bagi tadi? Dia nak record, dia nak masuk. Ada ya sekejap. Sekejap. Nan, cuci dulu muka. Tisu basah, cuci muka betul pergi ambil Bagi baju. kami grup laki-laki dulu. Ya, sabar. Kami nak Dah tak ada apa dah. Nak kedap tengok. Ke tak nak? Ada satu lebih. Nak kedap beli tak? Supaya tidur lena. Tak mau. Boleh ulat masuk. Pakai tu. Ni pakai bersama. Benda sangat bantu. Tada. Ni penting. Sekidu orang ramai memang kau mak kau form fly ni tak cakap banyak. Ha? Lambat lah dia punya. Tak ni tekan tu. Ni masuk telinga. Tak nampak aku. nampak. Syak. Aku tak dengar cakap apa. Tak dengar. Tak dengar cakap. Dia tak handsome, air handsome. Okay.
Sebab tak cakap apa. Aku tak cakap dengar. Okey dah, tak ada apa. Jom, let's go. Let's go. Belum ni Bani nak suruh record dia. Ikut dia buat ikut. Kenapa kejangan? Okey, jap. Wah, ni nak rekod dia pula lah. Okey. Tak payahlah dekat sangat, jauh sikit. Okey Wani. Let's go. Ni muka aku siap. Okey, kau tengok muka kau sendiri. Okey. Ni Ya betul. Yang macam Ni Ya betul. apa sangkut kat beg. Oh lah. Bernafas lah. Kepot. Tapi jangan salah bu. Jangan atas sangat. Ni. Aku rasa macam atas. Tapi okey. Okey. Tak lah. Ha betul. Betul. Hidung aku kecil je. Tak percaya yang tu. Tak je yang tu. Okey. Let's go. Okey guys. Kita akan tamatkan pada episod hari ni kat sini. Okey. Bye. Jom tidur. Let's go. Okey, jom sekarang dah pagi. Ni kami pun semua dah bangkit, dah siap. Ni tengah nak buka dapur. Nak buat air panas dengan masak semua. Masa macam senyap lah kat sini. Aku rasa sana elok lagi. Kita nak prepare barang dulu. Kat sana lagi okey. Sekejap. Nak tunjuk sunrise sekejap. Sekejap. Sejuk dari tadi. Mana? Sini. Senyap. Kita punya chef tengah sit up. Jom kita tengok sunrise jom. Kita pergi ke tempat. Ish. Hilang dah benar. Tadi ada sunrise ni. Sebab air ni orang kapit. Sejuk seperti malam tadi ni. Hilang dah sunrise. Jadi nampak macam ni. Sunrise malu ni. Siut tu tak keluar. Dapat abang kapit. Tak apa lah. Aku dah cakap Sarah hari ni malu sikit. Sebab abang kapit terlalu tebal. So kita tengah tunggu sampai awan kapit. Lagi dia akan apa? Awan kapit dah situ. Awan kapit dah kurang sikit belum nampak suasana. Ini awan kapit tebal sangat. Tapi cantik lah, cantik sis. Love is all we need to keep the light bright. I am always here for you. Ini suasana pagi. Semua orang tengah tidur lagi. Yang dia bangun. Han jangan pegang tau. Besi pipi ni. Dah keluar sana. Wih cantik bodoh. Saya tak bohong. Cantik sana. Sana cantik gila weh. Cantik. Wih, Sana tengah cantik. Tadi malu-malu nak keluar. Sekarang dah keluar. Wow, cantik. Mana sini? Cantik.
dan awak ni berlebihan. Wow, berlebihan awak ni. Simple. Malu kau ah. Apa yang tunjuk? Kalau sikit pula. Sorry. Dia ni salah dia tak bawa pengetik. Banyak tu. Mana macam mana nak buat ambil nak masuk lagi? Apa nasi akan Nak balik nak pakai hair dryer. ada pun tak ngomong. Video tak ngomong okey. Ni bawa lepas habis apa? Photo shoot. Apa? Photo group. Lepas tu ni kami semua dah siap-siap nak turun. Let's go. Jom. Nak turun dah. Ada bagi sikit. Kata dua kata. Hari ketugasan Mas. Mana bagi sikit kata-kata sebelum nak turun. Wan ni terlalu kecewa hari ni. Okey, bagus. Dengan Okay. Ada lagi sambungan ke? dengan Deyak, Okey. Airil dan Madam. Okey, bagus. Kira Wan ni tak orang ikut kami dah. No comment. Betul ya? Yeah. Betul ya? Betul. Okey. Aku akan cari tip sendiri. Okey. Okey. Kita dah dengar apa 1,000, 2,000, 2 juta semua boleh cek tu. Tapi Diamlah. semesra ini ngah tak ada orang boleh kutuk macam ni. Tak, kita ingat ni. Yang ni satu-satunya boleh. Bukan berani dekat. Ingat. Okey. Yang boleh kutuk macam ni hanya kami. Apalah. Nanti Kita boleh muzakir. trik-trik yang lain aku tak pi lah. Aku sering Tapi tak boleh kot tu. Kami tak ada kereta tu. Kami perlu kahang. Kita tak ada kereta tu. Macam mana kita gerak? Ingat dia kata tu. Ingat. Simpan lah. Aku answer nanti kau nak buat stiker tu, buat voice sekali. Buat macam terang-terang kat situ. Wah, ni kata apa-apa ya. Pak, ni ada apa? Biar aku tak ada gambar kat sini. Semalam kita tak gambarnya. Siang. Siang aku pun tak tangkap. Kita nampak malam kita kata. Ui, risau. Tak tahu kena kat mana. Jom. Let's go. Ni dah pukul berapa? Pukul 9 tepat. Kita mula turun. Jom. Oh, tu tasik dia tepi tu. Ingatkan bawah ni. Ui, cantik dia guys. Ni boleh nampak sikit view dah. Siapa? Syahirin, nak gambar? Buat je sekeping tak? Ya. Tolong ambil gambar sekeping boleh tak? Boleh. Okey, alright. Nak view ke sana ke ke sana? Di sana. Okey, baik.
Video kan aku masuk sini. Tu lah. Tengok tu dia punya jalan heavy gila bai. Cuba tengok. Dah bawa load macam mana nak celah. Okey. Ada okey. Dah belum? Medan motor dah? Okey. Wani, let's go. Wani dah bawa sampah. tu record dah tu. Macam ni tengok lah. Kami rekod lah sampai ujung. Sekarang kalau kami tengok tak selamat, maksudnya kami tahu kami guna jalan lain. Dia pakai kata sini, awak sampah tu bergerak. Cakap tu. Cakap tu. Dengan barai noh. Dia kata awak je lori sampah. Trailer. Gurau. Tak boleh gurau langsung. Siap bila lori sampah ada trailer. Tak nak kaku pun. Ni tengah rakam. Hang kali kok nu. Aku kan 360. Tipu lah. Sampai video tak 360 pun. Baru aku. Weh dekat sini yang teruk sini sebab dia lumut. Aku tak kisah waktu. Aku yang penting nak tahu jalan ni betul tak. Tu je. Kalau betul aku tak kisah. Kerja okey apa ni? As long dia menurun okey lah. Cepat. Tapi tengok gaya ni memang gaya dia punya track. Kaki tak sampai. Aduh. Tengok. Lama dia punya track. Ingatkan naik je heavy. Ni turun jalan lain tau. Turun jalan lain. Tak, aku tengah cakap dengan vlog aku. Ni. Aku nak setuju je lah. Okey baik. Aku tak boleh setuju. Ni tadi apa? Kami naik guna track lain, laluan lain. Road lain. Ni balik guna road lain. Ui, ngeri gila. So waktu kami naik kami tak lalu ni. So balik pun laluan ni. Ceritanya kami tak ada panduan. Kami hanya berpandukan Wani je. 786. Dia tak takat gamak pisau dia pun boleh tak? Macam aku macam ni tu. Game mana ni? Wani yang tekan gambar ah? Nak gambar pisau tu ah? Ha? Tak, tadi yang kata tekan gambar pisau tu. Minta ke abang? Abang, Wani nak tekan gambar pisau. Dia buat kenangan. Jaga, 300 tu. Tak pisau je. Wani yang jaga ni. Wani apa? Dia tengok mana lah. Kami semua tengok ni. Idola. Hutan belum lagi yang tak nampak penerbangan. Suruh mengesok dia. Set dengan dia mana aku je. Lebih belah gedang dah. Mana boleh dapat dia ide? Anduk mana bila? Anduk mana? Anduk Penang. Orang tu apa? Dua apa? Saya pernah jatuh kat mana jatuh sama dia. Yang ni? Sabar aku. Apa yang Tengok kau ni. Macam ni nak buat Jap. Pegang hal ni. Okey. Sakit kita lah tak akan nak. Mana ini? Ya, sabar. kata itu? Kata kau apa? Teka lu. Oi, mudah lagi. Okey, bagus. Thank you. Oh, 30. Sikit. Tu orang. 28. Dia pegang tadi. Aduh, lapar dia. Dia ada edit ke lah. Ni yang sama apa tu? Dia. Weh, Ya. 32 tak nak bohong ah. 40. 32 pun perangai. Nak pengantor kau. Dulu kau panggil pengantor, tapi kau panggil nak panggil muda pula. Okey. Ni Ngadu aku ni. seorang tengah injet. So kita kena tunggu sekejap. Injet.
Sekejap kita rekod. Duduk gerak tu. Tu tengok tu. Tu nak berjalan situ, pusing sana, nak naik sini, tu pun tak apa jauh. Ni mungkin dalam kamera tak nampak lah sangat kan. Tapi tengok tu. Tu turun lagi sini tu. Memang bukan untuk beginner tu. Tapi memang cantik lah lalu lautan ni. Best lah track ni. Tengok. Tu banding air tengah ni. Tengok. Ni tepi curam ni jatuh mangkiok. Tinggi tu. Okay, jom let's go. Jom ke? Cantik. Jom let's go. Ni sekarang makin cabar tu. Sekejap. Tu. Oi, nampak ni. Tu. Situ trek-trek dia. Weh Tadi cek jatuh weh. Nasib baik tak terseliur. Hiking ni jangan terseliur je. Terseliur habis lah. Aku jatuh tu tadi. Weh, ada. Masalah nasib baik tak terseliur tu. Ni sekarang kami dah sampai dah. Apa panggil? Apa pokok besar ah? Dia punya mak dia. Besar sikit, besar. Besar Wani kan? Besar Ni pedut pada. Cuba tengok Wani. Wani, nampak kecil Wani. Nampak kecil ni. Berbanding dengan pokok tu lah. Wani nampak kecil. Jom kita dekat gambar tu kita turun. Daripada sini jalan landai sikit Ni landai. Tak kira kita masuk track hutan pula. Jom let's go. Aku nak. Set. Dah. Okey, alhamdulillah. Jom. Alhamdulillah. Meet them. Sekarang ni kami dah sampai bawah dah. Pukul berapa sampai bawah ni? Tapi tak sampai ke apa? Starting point ni. Kau tunggu kat sini. Tunggu kat sini tu. Saya kereta kutik. Oh, betul juga ke macam mana starting point? Ni sekarang ni kami sampai ke bawah pukul 11 suku. Habis kau daripada apa? 11 suku. Sekarang ni tengah tunggu 4 wheel je. Alhamdulillah selesai. So nak rest je. Letih lah. Ada satu grup yang dah gerak dulu. Ni kami 3 orang je dengan Wani. Lepas tu nanti akan ada satu grup yang belakang pula sampai. Kami tengah-tengah je lah. Alhamdulillah. Jalan tu tak ada ayak dah. Jom. Let's go. Saya tunggu 4 wheel mai. Kita rekod tu 4 wheel pula. Ni tu yang aku jadi macam ya Allah. What? Dia macam tu. Dapat result yang memuaskan. Aku boleh bangga. Aku orang pertama sampai. Dekat Alai aku orang terakhir. Dekat sini aku orang pertama. Kami punya 4 wheel dah sampai dah. Tengah tunggu orang lain. Mantap. Jom ni kami tengah rest sekejap. Tinggal kami 3 lagi. Orang lain semua tak turun lagi. Ada. Ya. Bukan. Nah. Cakap sikit. Kata-kata untuk hari ni. Hari ni baru sampai. Lambat tu. 20 minit dah tunggu. Jom. Bukit untuk pergi ni. Okay, jom. Let's go. Jom, let's go. Naik 4 wheel. Okay. Rin. Okay, kita buat nak gerak. Semua ni ada meet them. Okay, nama apa? Wani? Nama apa? Hai. Lagi Kak? Mira. Kak? Fatin. Kak Ija. Okey, Datuk. Rasa tu orang tu. Betul, tengok tasik. Lawa. Nak. Nyala tu. Tengok. Oi, cantik tu tasik tu. Tapi ya, bukan malam tadi, pagi tadi. Tasik ni yang cantik ni yang kami tak nampak ni. Faham tak? Patutnya daripada atas gunung tu boleh tengok tasik ni. Tasik ni yang cantiknya kalau naik fakir terbang ni.
Tapi tu bukan rezeki tu. Tapi tak apa, abang tengok bawah ni okey. Cantik. Yeay, sampai dah. Sampai dah, jom. Dah. Sampai dah. Ni kat apa? Parking lot kita semalam. So habis ni kita boleh balik dah. Jom, let's go. Cepat-cepat, jom. Ada nak? Dah okey. Nama puas dah? Tak apa lah. Aku nama orang apa lagi. Tanya saja. Airin, nama apa? Nama saya Airin. Nama Okey. saya Airin Hafiz Bishwaimi. Jom nak turun. Oh, sakit. Satu. Dua. Dam. Ini. Airin, rekod. Boleh. Rekod. Alright, bang. Ada. Ya. Oh, dah habis. Apa saya hari ni? Easy lah untuk beginner sesuai lah. Kalau guna macam ni. Yang tahu dia